3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat adalah untuk tugasan satu persembahan subjek nilai-nilai murni daripada perspektif pelbagai agama dan masyarakat. Tajuk kursus, kod kursus ELMK 3103 dan diberikan markah oleh Ustazah Nur Hatimah binti Muhammad. Baiklah, jadi perkenalkan diri saya. Nama Iqbal Haziq Birosli daripada ambilan PISMP 2023-2028 daripada kelas Bahasa Melayu 1 dan juga akta giliran 20241224400011. Baiklah, jadi hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk berkaitan dengan nilai yang diterapkan dalam setiap agama dan juga apa nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat di Malaysia. Baiklah, jadi isi kandungannya ialah yang pertama, pengenalan. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Yang ketiga, nilai-nilai dalam setiap agama. Yang keempat, amalan dan nilai dalam kalangan masyarakat. Yang kelima, isu-isu yang berbangkit di dalam Malaysia. Dan yang keenam, peranan guru dan akhir sekali, kesimpulan. Baiklah, pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini telah membentuk satu identiti masyarakat yang kaya dengan pelbagai amalan dan nilai yang diwarisi dari turun-temurun. Setiap agama dan kepercayaan yang dianuti oleh rakyat Malaysia seperti agama Islam, Kristian, Hindu dan juga Buddha mempunyai amalan yang tertentu yang disertai dengan nilai-nilai murni yang menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Perbezaan kepercayaan tidak menjadi penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang membina keharmonian negara. Dalam konteks pendidikan dan pembangunan sosial, amalan dan nilai ini diterapkan dalam pelbagai program bagi melahirkan generasi yang berakhlak mulia, bersikap terbuka serta menghargai kepelbagaian. Justru itu, kajian tentang aspek amalan dan nilai agama serta kepercayaan dalam kalangan masyarakat Malaysia sangat penting untuk difahami dan diamalkan demi mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Baiklah, jadi kita pergi pula kepada agama dan kepercayaan. Jadi, apakah definisi dan perbezaan antara agama dan juga kepercayaan? Baiklah, agama merujuk kepada satu sistem kepercayaan dan pegangan hidup yang mengandungi ajaran, panduan dan peraturan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam sekitar. Agama juga membentuk cara hidup seseorang melalui ibadah, amalan dan nilai-nilai murni yang menjadi panduan dalam kehidupan harian. Setiap agama mengajarkan konsep moral, kebaikan dan tujuan hidup ke arah kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Kepercayaan pula merujuk kepada keyakinan seseorang terhadap sesuatu perkara yang dianggap benar, sama ada berbentuk agama, adat, budaya atau tradisi. Kepercayaan juga merangkumi amalan spiritual dan pegangan hidup yang dipegang oleh individu atau kumpulan masyarakat. Ia menjadi panduan dalam membentuk sikap, tingkah laku dan hubungan sosial seseorang dengan orang lain serta dengan alam sekitar. Baiklah, jadi apakah nilai-nilai dalam setiap agama? Baiklah, jadi sama-sama kita rungkai. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam menekankan tentang nilai keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah nilai penting yang mesti diamalkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam urusan keluarga, pekerjaan, undang-undang dan hubungan sosial. Petikan daripada ayat Al-Quran ialah daripada surah Al-Ma'idah ayat 8,
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih hampir kepada takwa. Contoh yang kita boleh ambil daripada nilai keadilan ini ialah dalam sistem undang-undang, hakim mesti membuat keputusan berdasarkan fakta dan undang-undang tanpa dipengaruhi emosi, tekanan ataupun kaum. Seterusnya ialah nilai sabar dan tabah. Sabar dan tabah adalah dua nilai yang penting yang diajarkan dalam Islam bagi membina peribadi yang kuat serta berakhlak mulia. Kedua-duanya merujuk kepada ketahanan hati dan keazaman dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. Petikan daripada ayat Al-Quran juga, surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Contoh, menerima ujian seperti kehilangan orang tersayang dengan redha. Jadi, apabila kita mendapat ujian daripada Tuhan, kita perlulah redha dan juga terus maju ke hadapan. Kita tak boleh mengaku kalah. Sebab itulah kita Islam menekankan tentang nilai sabar. Maksudnya kita perlu sabar dulu dan juga tabah. Kita perlu move on. Seterusnya ialah agama Kristian. Baiklah, agama Kristian menekankan tentang nilai kasih sayang. Kristian menekankan kasih sayang sebagai asas dalam hubungan manusia. Yesus Kristus mengajarkan kasih kepada Tuhan dan sesama manusia sebagai perintah utama. Petikan daripada kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Contoh, memberi bantuan kepada golongan miskin, memaafkan orang lain dan juga melayani masyarakat tanpa mengira latar belakang mereka. Seterusnya ialah nilai kejujuran. Kejujuran adalah satu nilai penting dalam kehidupan beragama. Yesus Kristus mengajarkan bahawa kebenaran akan membebaskan manusia. Petikan daripada Bible, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Contohnya, tidak berbohong, bersikap jujur dalam pekerjaan dan menghindari daripada penipuan. Seterusnya, agama Hindu. Agama Hindu menekankan tentang nilai dharma. Jadi, apakah itu nilai dharma? Nilai dharma ialah kebenaran dan tanggungjawab. Dharma dalam agama Hindu bermaksud kewajipan moral dan etika yang harus diikuti seseorang untuk menjalani kehidupan yang benar dan seimbang. Jadi, petikannya, lebih baik melaksanakan dharma sendiri walaupun dengan kekurangan daripada mengikuti dharma orang lain dengan sempurna. Lebih baik mati menjalankan tugas sendiri, dharma orang lain membawa bahaya. Jadi, contohnya, tidak menipu dan bercakap benar dalam kehidupan harian, melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran dan membantu orang lain yang memerlukan. Seterusnya ialah karma. Karma ialah tindakan dan balasan. Karma dalam agama Hindu bermaksud tindakan atau perbuatan dan ia merujuk kepada prinsip sebab dan akibat. Setiap tindakan seseorang, sama ada baik atau buruk, akan membawa akibat yang sesuai pada masa sekarang atau masa hadapan. Jadi, karma ini bermaksud jika kita melakukan sesuatu kebaikan, jadi suatu nanti kita pasti akan mendapat kebaikan. Akan tetapi, apabila kita melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik, pasti suatu hari nanti kita akan mendapat balasan yang sama. Baiklah. Jadi, petikan Mahabharata Shanti Parva menyatakan bahawa karma tidak pernah lenyap, sama ada pada masa sekarang atau masa hadapan. Ia akan memberikan hasil pada masa yang sesuai. Sebagai contoh, perbuatan buruk seperti menyakiti orang lain akan mendatangkan kesulitan pada masa hadapan. Seterusnya ialah agama Buddha. Jadi, nilai yang ditekankan oleh agama Buddha ialah kedermawanan ataupun dana. Jadi, kedermawanan atau dana merupakan benda yang merujuk kepada sifat memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Ia adalah salah satu nilai moral yang sangat penting kerana dianggap sebagai
asas kepada kehidupan yang harmoni dan pembebasan daripada keegoan. Petikannya ialah tidak ada yang lebih indah daripada memberi dengan niat yang suci tanpa mengharapkan balasan. Jadi kebaikan ini akan berbuah pada masanya. Sebagai contoh, mengajar tentang moral dan meditasi kepada orang lain, melindungi haiwan atau membantu mereka yang dalam bahaya. Seterusnya ialah jalan 8 lapis mulia ataupun Eightfold Path. Jalan 8 lapis mulia ataupun Eightfold Path merupakan panduan utama untuk mengakhiri penderitaan iaitu dukkha dan untuk mencapai pencerahan iaitu nirvana. Ia adalah bahagian keempat daripada 4 kebenaran mulia dan menekankan keseimbangan dalam kehidupan melalui tindakan yang bijak, moral yang baik dan juga kawalan fikiran. Petikannya ialah daripada semua jalan 8 lapis mulia adalah yang terbaik. Daripada semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah 4 yang terbaik. Daripada semua perkara kebebasan daripada keinginan adalah yang terbaik. Okey, contohnya ialah pandangan benar, niat benar, pertuturan benar, tindakan benar, mata pencarian benar, usaha benar, konsentrasi benar dan juga kefahaman benar. Baiklah. Seterusnya ialah amalan dan nilai dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Baiklah. Sini saya sertakan beberapa sambutan perayaan yang diraikan oleh setiap agama. Jadi untuk agama Islam selalunya akan berlaku perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Untuk umat Kristian pula ialah sambutan perayaan Christmas. Untuk Hindu Deepavali dan juga untuk agama Buddha Tahun Baru Cina. Baiklah. Jadi, apakah amalan dan nilai yang terdapat dalam sambutan perayaan yang diadakan pada setiap tahun oleh semua Islam, Kristian, Hindu dan juga Buddha, setiap agama? Baiklah. Jadi yang pertama ialah amalan pemaafan. Perayaan menjadi masa untuk saling bermaaf-maafan dan memperbaiki hubungan yang renggang. Jadi ini dapat dilihat dalam amalan bersalaman dan memohon maaf pada hari raya serta saling mendoakan dalam perayaan-perayaan yang lain. Nilai yang diterapkan ialah keikhlasan, kerendahan hati, kasih sayang dan keutuhan hubungan kekeluargaan. Seterusnya ialah amalan ziarah menziarahi. Amalan menziarahi rumah sanak saudara, jiran tetangga dan rakan-rakan tanpa mengira agama dan bangsa menjadi budaya yang sihat semasa perayaan. Ia memperkukuh nilai silaturahim, persaudaraan dan sikap terbuka dan saling menghormati. Seterusnya ialah amalan rumah terbuka. Jadi, amalan rumah terbuka menjadi simbol keharmonian antara kaum dan agama di Malaysia. Ia menggalakkan masyarakat untuk berkumpul, beramah mesra dan menikmati hidangan tradisional bersama-sama. Nilai yang diterapkan ialah perpaduan, kemurahan hati, saling berkongsi dan keramahan. Seterusnya ialah ibadah dan upacara keagamaan. Jadi, untuk agama Islam selalunya ibadah yang dilakukan ialah solat, haji. Untuk Kristian pula menyanyi di gereja, menghadiri gereja untuk berdoa. Untuk Hindu melakukan beberapa upacara menyembah Tuhan, dewa dan dewi. Untuk Buddha pula ialah turut sama menyembah Buddha. Baiklah. Jadi, amalan dan nilai dalam ibadah dan upacara keagamaan dapat menimbulkan pelbagai kebaikan kepada setiap umat, setiap agama yang diikuti. Okey. Yang pertama, ibadah dalam kehidupan seharian. Untuk agama Islam ialah wajib untuk setiap umatnya menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji. Untuk agama Buddha pula ialah amalan meditasi, sembahyang harian di tokong, membaca sutra dan melakukan persembahan bunga dan lilin sebagai simbol penghormatan.
Untuk agama Hindu, melakukan puja atau sembahyang di kuil atau di rumah, memberi persembahan kepada dewa-dewi dan juga membaca mantra. Untuk agama Kristian ialah menghadiri misa atau kebaktian di gereja, berdoa, menyanyi puji-pujian serta membaca kitab suci Bible. Untuk upacara keagamaan tradisi pula, agama Islam pasti selalunya akan mengadakan majlis tahlil, kenduri doa selamat dan solat jenazah yang menanam nilai persaudaraan, prihatin dan saling mendoakan. Untuk agama Buddha, upacara perayaan Hari Wesak, pembersihan patung Buddha dan upacara keagamaan bagi memohon kesejahteraan yang memupuk nilai kesucian, ketenangan dan keharmonian. Untuk agama Hindu, upacara Thaipusam, upacara keagamaan di kuil dan perarakan keagamaan yang mengajar pengorbanan, keikhlasan dan kepercayaan kuat kepada Tuhan. Untuk agama Kristian pula ialah upacara pembaptisan, perkahwinan, sambutan Krismas dan Easter egg yang memperkukuh nilai kasih sayang, kesatuan keluarga dan ketaatan kepada ajaran agama. Seterusnya ialah penglibatan masyarakat dalam upacara keagamaan. Jadi dalam masyarakat di Malaysia, walaupun berlainan agama, mereka saling menghormati upacara agama lain. Jadi ianya seperti menghormati hari besar agama dengan tidak membuat bising di sekitar rumah ibadat. Dan juga terdapat juga amalan untuk menyertai upacara bersama sebagai tanda sokongan dan perpaduan. Jadi nilai yang disahkan ialah nilai toleransi, hormat menghormati, perpaduan antar agama dan juga semangat kekitaan. Baiklah, jadi seterusnya ialah nilai-nilai murni. Jadi antara nilai-nilai murni yang diamalkan ialah toleransi, hormat menghormati, kasih sayang, belas kasihan, kesabaran, kejujuran, prihatin, kejujuran, ketabahan, keadilan, baik hati, tanggungjawab, amanah, tolong-menolong, kesederhanaan, sikap bersama, bersyukur dan juga bersatu padu. Jadi, apakah yang amalan dan nilai dalam nilai murni ni? Baiklah, seperti toleransi, semua agama menekankan tentang kepentingan bertolak ansur dan juga menerima perbezaan antara manusia. Seterusnya ialah kasih sayang dan belas kasihan. Agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian menanam nilai kasih sayang dan keprihatinan terhadap sesama manusia, haiwan dan juga alam sekitar. Seterusnya ialah kejujuran dan amanah. Semua agama menuntut penganutnya bersikap jujur dalam tutur kata, perbuatan serta memegang amanah dengan penuh tanggungjawab. Seterusnya ialah hormat menghormati. Menghormati ibu bapa, orang tua, guru, jiran tetangga dan semua lapisan masyarakat adalah nilai sejagat yang ditekankan oleh semua agama. Seterusnya ialah nilai kesabaran dan ketabahan. Setiap agama menekankan nilai kesabaran dalam menghadapi cabaran hidup dan ketabahan dalam menempuh ujian. Seterusnya ialah nilai keadilan. Prinsip keadilan dituntut dalam semua agama supaya setiap orang mendapat hak yang sewajarnya, tidak ditindas dan hidup dalam suasana yang aman dan saksama. Akhir sekali ialah kesederhanaan. Konsep sederhana dalam gaya hidup, perbelanjaan dan tingkah laku diajar dalam semua agama. Jadi, kita pergi pula kepada isu-isu yang timbul dalam negara kita, Malaysia. Baiklah. Jadi, isu yang pertama berlaku kerana kurang toleransi dan salah faham antara penganut agama. Jadi, wujud kes salah faham antara agama disebabkan kurang pengetahuan tentang kepercayaan dan amalan orang lain. Media sosial kadang-kadang menjadi platform untuk menyebarkan fitnah dan kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama. Hal ini boleh mengganggu keharmonian masyarakat majmuk jika tidak ditangani dengan bijak. Jadi, gambar pertama ni kalau kita lihat semula pada beberapa tahun yang lepas berlaku rusuhan kaum yang menyebabkan seorang anggota bomba iaitu Muhammad Adib meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Jadi, perkara ini berlaku kerana kesalahfahaman antara kedua-dua belah pihak. Jadi, kita sebagai masyarakat di Malaysia haruslah mempunyai kesefahaman yang bagus dan juga kita perlu berbincang dalam apa-apa dua keadaan sekalipun. Jadi kita dapat lihat ini juga ialah gambar yang diambil semasa berlaku rusuhan kaum.
di kuil Sri Aman Taslam. Okey. Yang kedua ialah isu penodaan tempat ibadat. Terdapat insiden pencerobohan atau vandalism terhadap tempat ibadat yang menyinggung perasaan penganut agama tertentu. Ini mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap nilai suci agama lain. Jadi, gambar ni ialah gambar-gambar yang diambil apabila beberapa orang yang cuba untuk masuk ke rumah-rumah ibadat seperti surau, kuil, church untuk merosakkan ataupun kita panggil sebagai vandalism. Macam gambar pertama ni, individu ni bertindak untuk menceroboh dan juga melakukan vandalism di surau. Manakala gambar kedua ni pula ialah individu yang merosakkan patung di sebuah church di Malaysia. Seterusnya ialah rusuhan kaum. Jadi, sejarah negara pernah mencatatkan peristiwa rusuhan kaum seperti tragedi 13 Mei 1969 yang berlaku akibat ketegangan politik, perkauman dan salah faham antara kaum. Jadi, rusuhan kaum sering berpunca daripada ketiadaan sifat toleransi antara kaum, iaitu kegagalan untuk menerima dan menghormati kepercayaan, budaya dan amalan orang lain. Setiap agama seperti Islam, Buddha, Hindu dan Kristian mengajar penganutnya supaya menghormati sesama manusia. Namun apabila nilai ini tidak diamalkan, konflik mudah untuk berlaku. Jadi, kalau kita ingat, kalau kita putar balik masa pada 1989, berlaku satu tragedi rusuhan kaum yang paling besar di Malaysia. Ini juga ialah rusuhan kaum yang pertama di Malaysia. Jadi, rusuhan kaum ini berlaku akibat salah fahaman dan juga provokasi dilakukan semasa pilihan raya. Jadi, gambar yang ini juga merupakan salah satu rusuhan kaum yang berlaku akibat daripada salah fahaman antara kaum. Baiklah. Jadi, apakah peranan kita sebagai seorang guru untuk membentong masalah-masalah dan juga isu yang berlaku seperti ini? Jadi, yang pertama, guru perlulah menjadi teladan yang baik ataupun role model. Guru merupakan contoh utama kepada murid dalam mengamalkan nilai murni seperti jujur, sabar, bertoleransi, menghormati dan juga kasih sayang. Yang kedua, menerapkan pendidikan nilai dalam pengajaran. Jadi, guru perlu sentiasa menyelitkan elemen nilai murni dan penerapan ajaran agama dalam setiap mata pelajaran. Bukan hanya dalam pendidikan moral atau pendidikan Islam sahaja. Jadi, guru ni dia boleh bertindak dalam semasa berlaku sesi pembelajaran. Guru juga perlu menerapkan tentang elemen pengajaran dan juga nilai-nilai murni. Seterusnya ialah membimbing murid ke arah perpaduan. Guru perlu menanamkan semangat perpaduan melalui aktiviti kolaborasi antara murid tanpa mengira agama dan juga kaum. Jadi, guru boleh melakukan aktiviti berkumpulan yang boleh menggabungkan setiap kaum. Seterusnya ialah menangani isu sensitiviti agama dengan bijaksana. Sekiranya berlaku salah faham berkaitan agama di sekolah, guru harus menjadi pihak yang menenangkan keadaan, memberi penjelasan yang tepat dan menggalakkan dialog secara harmoni. Seterusnya, meningkatkan kesedaran kepelbagaian agama dan juga budaya. Guru berperanan memberi pendedahan tentang amalan, perayaan dan nilai setiap agama agar murid dapat memahami dan menghormati kepelbagaian tersebut. Akhir sekali, guru perlu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berintegriti. Peranan guru bukan sahaja dalam memberi ilmu, tetapi membentuk peribadi murid agar mereka menjadi masyarakat dewasa yang mengamalkan nilai agama, bertanggungjawab, jujur dan saling hormat menghormati. Baiklah. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhannya nilai murni merupakan keras penting yang menjadi amalan dalam setiap agama dan kepercayaan di Malaysia. Dalam sebuah negara berbilang kaum dan agama seperti Malaysia, penghayatan nilai murni yang sejajar dengan ajaran agama dapat mengelakkan salah faham, memperkukuh perpaduan dan memelihara keharmonian negara. Oleh itu, semua pihak termasuk ibu bapa, guru, masyarakat haruslah bersama-sama memainkan peranan dalam menerapkan nilai murni bermula dari peringkat keluarga,
sekolah dan juga komuniti setempat. Dengan penerapan berterusan nilai murni dan amalan agama yang positif, Malaysia akan terus kekal sebagai sebuah negara yang aman, sejahtera dan dihormati, di mana setiap rakyat dapat hidup dalam suasana yang saling memahami, menghormati dan bekerjasama tanpa mengira latar belakang agama dan budaya. Sekian daripada saya. Terima kasih.